pencahayaan dan bayang-bayang. Pertama sekali, penceritaan visual ialah seni menyampaikan cerita melalui imej, warna, pergerakan, cahaya dan bayang-bayang tanpa bergantung penuh kepada dialog. Kedua, iaitu cahaya. Cahaya bukan sekadar alat untuk menerangi, tetapi menjadi bahasa emosi. Pertama sekali, ia membentuk suasana, mengarahkan perhatian penonton dan memberi makna lebih mendalam kepada adegan itu. Yang ketiga, bayang-bayang. Bayang-bayang memainkan peranan penting, iaitu dia mampu menambah elemen misteri dan ketegangan. Dia mewakili konflik dalaman atau simbolisme yang tersembunyi. Topik utama ialah bagaimana cahaya digunakan untuk menyampaikan emosi yang subteks itu dalam penceritaan visual. Sekali, emosi seperti kesedihan, kegembiraan, ketakutan, harapan boleh diterjemah melalui pencahayaan. Pendekatan dalam pembentangan iaitu dia meneliti contoh daripada filem fotografi dan seni visual. Dia melihat bagaimana penggunaan cahaya memperkayakan naratif dan pengalaman emosi audiens. Dari segi matlamat pembelajaran pula, kita boleh memahami bahawa setiap sumber cahaya, arah bayang-bayang dan intensi pencahayaan adalah sebahagian daripada bahasa visual dalam Syazlina binti Jamaluddin, nombor metrik 305755. Tajuk kita ialah Light as Emotion and Subtext. Cahaya dalam filem bukan sekadar untuk menerangi pelakon atau tempat. Ia digunakan untuk menyampaikan emosi seperti rasa gembira, takut, sedih atau tenang. Sebagai contoh, cahaya hangat boleh buat kita rasa selamat dan bahagia. Manakala cahaya gelap atau kebiruan boleh buat kita rasa sunyi atau terancam. Selain itu, cahaya juga membawa subteks, iaitu maksud tersembunyi yang tidak disebut secara langsung. Dengan hanya mengubah warna, arah atau kekuatan cahaya, pengarah boleh tunjukkan suasana tegang, bahaya atau harapan tanpa perlu banyak dialog. Sebab itu, cahaya sangat penting dalam menyampaikan emosi dan mesej tersembunyi kepada penonton. Assalamualaikum, nama saya Izanira Noai binti Mek Super, nombor metrik 306314. Slide yang ketiga adalah filem. Okey. Dalam filem The Natural 1984, penggunaan pencahayaan memainkan peranan yang penting dalam menggambarkan perjalanan emosi watak utama, iaitu Roy Hobbs. Pada bahagian permulaan filem, kita dapat lihat suasana padang baseball yang diterangi cahaya keemasan ketika matahari terbenam yang dapat melambangkan harapan, impian yang besar serta ketulusan hati Roy sewaktu dia memulakan perjalanannya. Cahaya yang hangat ini memberikan rasa mistik dan menggambarkan dunia yang penuh potensi bagi Roy. Namun apabila cerita semakin berkembang dan watak Roy berdepan dengan pelbagai konflik, kegagalan dan tekanan dari sekeliling, pencahayaan dalam filem ini mula berubah menjadi lebih gelap dan suram. Perubahan dari cahaya keemasan kepada suasana yang lebih gelap ini bukan sahaja menunjukkan perubahan luaran dalam cerita, tetapi juga mewakili pergolakan dalam dalaman Roy. Melalui teknik pencahayaan ini, penonton dapat merasai perubahan emosi Roy secara mendalam tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada dialog. Nama Allah Syazlina Razhar, nombor metrik saya 309348. Saya akan menerangkan berkenaan demonstrasi gambar. Jadi, untuk gambar yang pertama ini, saya akan terangkan yang subjek ini disenari oleh satu sumber cahaya kecil daripada kiri atas dan mencipta bayang-bayang gelap dan yang tebal. Pencahayaan gambar ini menghasilkan suasana yang dramatik dan juga penuh misteri. Untuk gambar yang kedua, gambar ini menciptakan corak cahaya berbentuk hati yang dipancarkan ke tirai latar yang juga mewujudkan suasana romantik dan nostalgik. Subjek berada dalam bayang-bayang dan juga menambahkan elemen fantasi dalam gambar ini. Untuk gambar yang ketiga, subjek ini diterangi oleh cahaya belakang backlight yang lembut dan juga menghasilkan kesan yang separa. Dan gambar ini, suasana gambar ini juga membawa rasa sunyi dan juga penuh refleksi dalam diri. Keseluruhan untuk demonstrasi gambar ini, teknik low key lighting yang digunakan dalam semua gambar ini menonjolkan emosi, keintiman dan juga mood misteri. Sini saya akan menerangkan penerangan dan refleksi untuk saya punya slide. Gambar pertama ni menggunakan pencahayaan dari sebelah kiri atas dan juga menghasilkan bayangan gelap yang tebal. Jadinya gambar ini memberikan suasana dramatik dan misteri. Untuk gambar yang kedua pula, ia menggunakan corak cahaya yang berbentuk hati di tirai yang mewujudkan suasana yang romantik dan penuh kenangan. Jadinya untuk gambar ketiga ini pula, ia memanfaatkan pencahayaan dari belakang, backlight
yang menciptakan gambaran separuh yang membawa rasa sunyi dan refleksi diri ini. Melalui ketiga-tiga gambar ini, saya belajar bahawa pencahayaan dan bayangan ini sangat penting sebenarnya dalam menyampaikan emosi. Jadi, setiap teknik cahaya ini mampu mengubah suasana dan makna untuk sesuatu imej itu, walaupun tanpa menggunakan kata-kata. Ianya membuka pemahaman saya untuk mengetahui bahawa betapa pentingnya peran visual dalam bercerita secara sinema.